Korang, nampak tak tu? Baru je dapat kotak misteri dari dunia Sonic X. Dan kita akan buka tepat pukul 3 pagi. Kita ada kotak misteri Tails. Wow! Hai, Tails! Kita juga ada kotak misteri Sonic. Wah, laju gila dia. Kotak Amy Rose. Macam dia suka kat Sonic je. Korang rasa macam mana? Tapi kita juga ada set Knuckles. Macam marah je Knuckles hari ni. Mungkin tak cukup tidur Dan kot. kita juga ada kotak misteri rahsia. Dan aku cadang kita mula dengan yang ni dulu. Setuju. Korang, nampaknya tanpa bantuan korang, kita takkan berjaya. Kalau korang nak tahu apa ada dalam kotak misteri ni, tolong tekan butang like sekarang juga. Sementara tu, jom kita buka kotak misteri Sonic. Korang, dalam kotak ni ada lagi satu kotak. Kejap, aku cuba keluarkan. Korang, tengok ni, apa benda ni? Ni kan kasut Sonic. Macam mana kau tahu? Kan ada tulis kat sini. Aku selalu mimpi nak jadi laju macam Sonic. Entah-entah kasut dia ni yang bagi dia kelajuan luar biasa. Jom kita cepat-cepat buka. Tapi ada rantai lah pula. Tengok ni. Nak buka kotak ni, kena kumpul 15 cincin emas. Betul tu. Jom kita tengok. Mana tahu dalam kotak misteri ni ada cincin. Okey, tapi tak ada cincin pun kat sini. Tapi ada sesuatu yang menarik. Sesuatu yang sangat besar. Okey, Evgen, tolong aku. Benda ni berat gila. Ni kan sangkar dan kat dalam tu ada shadow. Peliknya, kenapa dia kena kurung dalam sangkar? Jom kita lepaskan dia. Shadow dah hidup semula dan lari dari sangkar. Kita kena cepat-cepat tangkap dia. Cepat tangkap dia. Dia ada kat kau. Dia dah lari ke atas. Korang, Shadow dah mula jahanamkan studio kita. Kita kena cepat-cepat tangkap dia. Macam mana nak buat? Kita bukannya laju macam dia. Okey, kita ada kotak kasut Sonic. Tapi kita perlukan 15 cincin emas. Jom kita cari. Jom. Okey, dalam kotak tadi kita dah tengok. Tak ada cincin. Cuba tengok sekali lagi. Mana tahu kita terlepas pandang. Okey. Ada tabung babi kat sini. Tapi buat apa benda ni? Entah-entah dalam tabung ni ada nota atau arahan macam mana nak tangkap Shadow. Letak kat sini. Biar aku pecahkan. Korang tengok ni. Inilah cincin-cincin tu. Cincin-cincin tu dah berterabur satu studio. Jom kita kutip. Korang tengok ni cincin pertama. Dan ada lagi satu kat atas sepana ni. Yang kedua. Okey, dekat tong ni yang ketiga. Okey, ada satu lagi kat sini. Okey, ni ada satu cincin. Dan ni yang kedua. Oh, ni yang ketiga. Macam dah kutip semua. Kalau macam tu, jom kita kira berapa cincin kita ada. Okey. Tengok ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok ni, ada satu lagi kat sini. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita kurang 2 cincin lagi. Tengok tu, dekat sangkar ada satu lagi. 14. Tapi nampaknya itu je yang ada. Kita kurang satu cincin je lagi untuk buka kotak ni dan tangkap Shadow. Habis studio kita dia jahanamkan nanti. Korang, mungkin kita terlepas pandang atau ada yang kita terlepas. Tolong tulis kat ruangan komen kalau korang nampak kat mana cincin yang ke-15 tu. Dan kami akan baca komen korang. Okey, komen dah masuk. Tengok tu, cincin tu ada betul-betul kat depan kotak Sonic. Ya, tu dia yang ke-15.
Korang, kita dah berjaya. Kasut Sonic dah ada kat kita. Siaplah kau, Shadow. Aku mesti akan tangkap kau sekarang. Kau takkan dapat lari dari aku. Harap-harap ni muat dengan saiz aku. Wah, ngam-ngam. Okey, yang kedua pula. Okey, sekarang aku cadang kita test kasut ni. Biar betul. Laju gila. Shadow, kau memang takkan dapat lari dari aku. Dah, Shadow. Masa untuk masuk balik dalam sangkar. Ambil kau. Dah tangkap korang. Kita kena cepat-cepat kurung dia supaya dia tak jahanamkan benda lain lagi. Cepat masukkan dia dalam sangkar. Sebenarnya korang Shadow ni memang laju dan lincah gila. Nasib baik dalam kotak misteri tu ada kasut ni. Ada benda lain lagi lah kat dalam tu. Sesuatu yang sedap gila. Tengok ni, nampak sedap gila hotdog ni. Rasanya ni bukan hotdog biasa. Ni chili dog. Ni makanan kegemaran Sonic. Aku rasa mesti sedap gila ni. Jom kita kongsi. Nah, ambil ni. Sedapnya. Sekarang baru faham kenapa nama dia chili dog. Sebab chili tu kan lada yang pedas. Kita perlukan susu. Aku tengah pakai kasut Sonic ni. Biar aku lari cepat-cepat pergi ambil susu. Nah, ambil ni, cepat buka. Dah reda sikit pedas ni. Tapi aku rasa macam ada benda lain lagi dalam kotak tu. Kejap. Ada nota daripada Sonic kat sini. Kat sini tulis, jangan buka kotak rahsia. Bahaya. Nampaknya Sonic nak bagi amaran kat kita pasal sesuatu. Okey korang, aku cadang kita tengok berapa banyak like lagi yang tinggal untuk kotak rahsia ni. Tinggal 10,000 like lagi sebelum kita boleh buka kotak misteri rahsia ni. Kita mesti takkan takut dengan amaran daripada Sonic ni. Dan kalau korang sempat bagi like sebanyak tu sebelum video ni habis, kita pasti akan buka kotak misteri ni dan tengok apa ada kat dalam. Sementara tu, kadang kita buka kotak misteri Knuckles dulu. Mula-mula tadi Knuckles nampak agresif gila. Harap-harap sekarang dia dah tenang. Korang, ada benda besar gila. Boleh habis. Kita pasok macam betul-betul ni kotak misteri Knuckles dulu. Okey, tak mulu tak takut ada kuda ni. Korang, ada benda besar gila. Korang tengoklah sendiri. Ni punching bag latihan Knuckles. Ada gambar Metal Sonic kat atas dia. Nampaknya Knuckles suka belasah dia. Pada apa? Jom kita pun belasah dia sekali. Okey. Dia besar gila. Jap. Korang, ni kali pertama aku tengok punching bag latihan boleh balas balik tumbukan. Ya, jom kita letak dia jauh-jauh dan jangan usik dia lagi. Okey, jom kita tengok apa lagi yang ada dalam kotak misteri ni. Okey? Nasib baik. Tengok ni. Ni bantal kentut. Kejap. Nanti berbaulah. Jom kita letak tepi je benda ni. Yelah. Afghan, apa benda tu kat sana? Kat mana? Kat situlah. Ya, memang nak. Cuba kau bangun sikit, tengok betul-betul. Tak nampak apa pun. Apa benda tadi tu? Ada spring lah dalam bantal kentut tu. Kejap. Kau ke yang letak benda ni kat aku? Aku? Memang taklah. Aku pun tak tahu macam mana benda tu boleh ada kat kau. Aku letak benda tu kat sini tadi. Habis tu siapa yang letak kat atas kerusi kau? Tak tahu. Benda ni pun gelakkan aku sekali. Rasa nak belasah je dia ni. Afghan,
Aku ada idea. Cuba tengok apa ada dalam kotak tu. Korang, tengok ni. Ni sarung tangan Knuckles yang sebenar siap ada duri sekali. Jom kita cuba pakai. Jom. Kau fikir apa yang aku fikir ke? Biar betul. Kuat gila tumbukan tu. Kuat gila sarung tangan ni. Jom kita simpan. Nah, ambil ni. Panggilan. Kau ke yang cakap tadi tu? Bukan. Panggilan, dengar tak? Tengok ni korang. Ada walkie-talkie Knuckles kat sini. Knuckles, hai, kami kat sini. Okey, korang, aku nak amaran ni. Jangan buka mystery box rahsia tu. Kenapa pula? Sebab tak boleh, faham tak? Korang, kalau korang sempat bagi like sebelum video ni habis, kita tetap akan tengok apa yang ada dalam mystery box rahsia ni. Kejap, ulang balik apa kau cakap tadi. Kan aku dah kata Kotak ni sebenarnya kosong. Jom kita tengok berapa banyak like lagi yang tinggal. Korang tengok ni, tinggal 5,000 like lagi sebelum kita boleh buka kotak rahsia ni. Kalau korang belum buat, tolong tekan butang like sekarang juga. Dan sekarang, jom kita buka mystery box Tails. Tengoklah, topi ni cantik gila. Aku memang teringin nak topi macam ni. Ada kipas lagi. Kejap, aku nak cuba pakai. Sesuai tak dengan aku? Evgen, topi ni memang kena sangat dengan kau. Oh, weh korang, tengok ni. Ada jam tangan gergasi. Kejap, biar aku cuba pakai. Kau perasan tak? Dekat jam ni ada gambar Tails. Dia kan jurutera. Mesti ni jam tangan yang sangat pintar. Tengok ni korang, ada butang kat sini. Korang, aku rasa aku dah faham. Kat dalam ni ada kipas. Dan ini butangnya. Ini kipas tangan. Bila korang rasa panas sangat, korang cuma perlu hidupkan macam ni dan siap, korang akan rasa sejuk. Hala kat aku jap. Boleh. Oh, segarnya. Kipas dah pusing. Aku rasa nak terbang. Evgen, kau nak terbang ke mana tu? Evgen, kau okey tak? Okey je. Tapi mana topi tadi? Korang nampak tak tadi? Topi tu tembus siling dan terbang entah ke mana. Aku memang tahu Tails tu jurutera yang hebat. Tapi tak sangkalah sampai macam ni sekali. Okey, jom tengok apa lagi yang ada dalam mystery box ni. Korang, tengok ni. Ini kamera Tails. Meh, aku ambil gambar kau. Boleh juga. Okey, sedia. 1, 2, 3. Buih, dari mana datangnya ni? Korang, nampaknya ni bukan kamera biasa. Ini alat yang boleh keluarkan buih sabun. Buih sabun tadi dah bertukar jadi gambar. Tengok ni. Tapi kenapa kau ambil gambar aku buruk sangat ni? Sebab gambar ni diambil masa buih-buih tu keluar dari kamera. Dan kau cuba nak mengelak. Sebab itulah gambar dia jadi macam ni. Yalah, gambar ni aku simpan. Tapi kamera ni nampak macam datang dari masa depan. Okey, jom tengok apa lagi yang ada kat dalam ni. Korang tengok ni. Aku selalu nampak benda ni dalam filem Ejen Perisik. Ini alat pengintip suara. Cuba aku cakap sesuatu. Cubalah. Kejap. Macam tak berfungsi je. Cuba sekali lagi. Benda ni tak berfungsi lah. Kejap. Tengok ni korang. Ada kertas kat sini. Cara nak aktifkan peranti pengintip. Okey. Kita ada alat pengintip ni. Tapi ia tak berfungsi. Seterusnya, kena subscribe saluran ni. Bila korang dah subscribe, alat pengintip ni akan mula berfungsi. Aku dah subscribe saluran Mr. Drew. Aku pun sama. Atau mungkin ada penonton yang belum subscribe. Korang, tolong subscribe saluran ni. Aku teringin sangat nak tahu macam mana alat pengintip ni berfungsi. Dah ada bateri lah. Terima kasih sebab subscribe korang. Cuba cakap. Kau busuk. Kau yang busuk. Berfungsilah. Korang, aku ada idea.
Kotak ni dah kosong, tapi jom kita ambil balik mystery box yang lain. Korang, jom kita guna alat pengintip ni untuk dengar apa yang ada dalam mystery box rahsia tu. Mesti menarik gila. Kejap. Oh. Korang takkan dapat buka mystery box ni. Korang dengar tak tadi? Mesti ada sesuatu yang jahat dan menarik kat dalam tu. Ke kita tak payah buka kotak tu? Kalau korang sempat kumpul 1000 like sebelum video ni habis, kita pasti akan buka. Tapi buat masa ni, jom kita buka mystery box Amy Rose. Tengok ni, ada botol berisi cecair merah jambu. Kat sini tertulis formula tumbesaran daripada Amy. Tapi nak buat apa dengan benda ni? Weh, ada lollipop kat sini. Cuba kita celupkan dalam cecair ni. Agak-agak ada apa-apa jadi tak? Jom cuba. Okey, jom kita cuba. Aku rasa dah cukup ni. Biar betul! Korang tengoklah betapa besarnya lollipop ni. Dah sama besar dengan kepala aku. Lollipop besar macam ni, sebulan pun tak habis makan. Okeylah, nanti kita rasa. Kita kena hati-hati dengan cecair ni. Takut nanti tiba-tiba kita mengecil pula. Korang tengok ni. Ada benda bentuk kepala Amy. Mainan ke ni? Oh, ada label. Daripada Amy untuk Sonic. Mesti ni hadiah untuk Sonic. Tapi apa benda ni sebenarnya? Tengok ni korang. Kalau kita tolak kepala Amy ke belakang, ada gula-gula keluar. Wah! Jom kita rasa gula-gula ni. Ambil ni. Aku cintakan Amy. Tak, aku yang cintakan dia. Aku lebih cintakan Amy. Tak, aku lebih cintakan dia. Dia aku punya. Mana ada aku punya? Apa dah jadi tadi? Amy aku. Aku sangat cintakan dia. Afgan, kau kenapa ni? Aku cintakan Amy dan kau tak layak untuk dia. Sedar diri sikit. Apa yang jadi tadi? Korang, kita baru je hilang ingatan tadi. Aku rasa semua ni sebab gula-gula ni. Mesti ada ubat pengasih kat dalam ni. Patutlah Amy nak bagi gula-gula ni dekat Sonic. Dia kan sukakan Sonic. Betul tu. Amy sengaja buat macam tu supaya Sonic jatuh cinta kat dia. Tapi tu tak betul. Simpan jauh-jauh gula-gula ni. Korang, dalam mystery box ni ada konsol permainan mudah alih. Ada gambar gelanggang tenis. Aku rasa ni permainan tenis. Jom kita cuba main. Ya! Okey, sekali lagi. Dapat! Menjadilah korang! Ya, korang! Aku dah menang! Kau nampak tak apa aku nampak? Korang, adakah piala ni khas untuk aku? Yelah, kan kau yang menang. Aku pun nak piala juga. Terlepas. Tak dapat pukul. Kalah pula. Sampai keluar tulisan game over. Aku teringin sangat nak piala tu. Aduh, apa ni? Aduh. Kenapa aku kena baling dengan bola pula ni? Sebab kau kalah kot. Sebab itulah. Yelah, jom tengok apa lagi yang ada kat dalam tu. Korang, selain daripada benda ni, memang tak ada apa-apa lagi dalam mystery box ni. Okey, jom kita tengok kotak rahsia tu. Mana tahu like dah cukup. Korang, tinggal lagi 100 like sebelum kita boleh buka kotak rahsia ni. Dah lah, dorang tak sempat, tak cukup pun. Kejaplah. Tengok ni. Korang memang terbaik, tapi kurang 10 like lagi. Sabar jap. Aku dengan korang mesti nak tahu sangat apa yang ada dalam mystery box rahsia ni. Tinggal 10 like je lagi. Cuba tengok entah kau yang belum tekan butang like tu. Tolong tekan sekarang juga.
korang, ini kan Dr. Eggman. Musuh ketat Sonic. Jom tengok apa yang ada dalam mystery box dia. Kejap. Tengok ni, ada alat kawalan jauh dengan gambar piring terbang dan Dr. Eggman sendiri. Jom kita test, berfungsi ke tak? Berfungsilah. Tos. Aku akan musnahkan korang, pencinta landak. Kita nak buat apa ni? Habislah kita. Kan aku dah kata jangan buka mystery box ni. Korang, aku rasa macam alat kawalan ni boleh kawal piring terbang Eggman lah. Jom kita test. Contohnya, kita halakan dia ke arah lain. Menjadilah korang. Apa kata kita halakan ke siling atau terus ke angkasa lepas? Dah sedia? 1, 2, 3. Korang, ia menjadi. Tapi rasanya tak lama ni. Jadi tolong tengok video yang keluar kat skrin korang ni. Menarik sangat tahu. Sementara tu, kami nak pergi selamatkan diri dulu. Cepat, 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 cepat.